baik guest kita hari ni. Dia Kau suka awal-awal. Guest Kau kita. awal kau dah sabotaj aku. Seorang je dah macam 500 orang dah. Oh, dah start dah. Hai, Assalamualaikum. Hai. Salam satu Malaysia. Kita sedang menyaksikan propaganda. Suntikan gosip yang hangat menyengat. Saya Reza Muhammad. Saya Masya Milan. Dan tentu ada banyak cerita ini dan juga hari ini dalam sejarah banyak guest ataupun tetamu yang kita akan bawa kepada anda dan tetamu belum lagi. Keluar sekarang. Okey, nanti kita ada macam-macam cerita. Salah satunya ialah vokalis band. Selalu nyanyi, lupa lirik. Dah kenapa spacing aku ni? Kan kau lupa lirik. Aku lupa skrip. Apa lagi? Artis, dia senyap-senyap kahwin. Dia kahwin, dia pesan dia senyap ke? Juga ada artis accident. Macam-macam lah. Tapi yang paling penting, Ajai baru saja launchkan album kompilasinya seiring dengan muzium di Pekan Pahang itu. Ada Chris Dayanti, ada Azlan the Typewriter, ada siapa lagi? Ramai lah. Kenapa kau macam lain hari ni? Hari ni macam bukan Masya. Hari skema lagi lah. Sebab ada guest yang nak caras kita tu. Kita faham. propa sekarang. Yes, propa. Nak caras kita. Biadab Saya kini berada di Pekan Pahang sempena pelancaran album kompilasi di bawah naungan Wake the Baby bertajuk Mereka di Depan Kita bersamaan dengan pembukaan Muzium Sultan Abu Bakar. Jom kita saksikan persembahan mereka. Macam mana sambutan you rasa setakat ni apabila you telah mengkomersialiskan produk dan juga bahan daripada Wake the Baby? Album ini adalah sama juga proses seperti album komersial yang kita edarkan dari Wake the Baby. Kita akan adakan single, kita akan adakan di radio, kita akan adakan di television, kita ada MTV. Kita dapat lihat pada hari ini pelancaran konsert ini kita dapat penuh. Siapa antara artis yang terlibat dalam pelancaran album tu? Saya memilih Azlan Typewriter, Hafiz, Chris Dayanti, Ella dan juga diri saya. Berapa buah lagu dipersembahkan dan apa jenis lagu? Saya dapat tugasan menyampaikan 3 buah lagu. Lagu cover lah banyaknya. Lagu Malam, dari MNC, lagu Cerita Matiku, dan Sri Ramli. Dan satu lagu baru, lagu Ajai, mana saya dengan Ella duet. Satu benda yang baru yang saya tak pernah buat pun, duet dengan Ratu Rock Malaysia kan. Rasa sungguh berbangga dan very happy, terharu because dijemput. Lagunya amat bagus. Ella amat suka sangat lagu duet dengan Lan. Ella mungkin ada komen sikit tentang majlis pada hari ini. Pelancaran ini sungguh amat grand dan begitu ceria dan Ella nampak tuanku pun senyum. Dia berjalan dengan lancar. Ini adalah special project di mana gabungan museum dan juga Wake the Baby. Ini adalah satu album korporat yang saya komersialkan di mana saya dapat lihat pihak-pihak korporat seperti museum ini dapat menerima dan menghormati kehendak industri muzik. Adakah for the future you akan masih lagi bekerjasama dengan pihak museum sambil mempromosikan album atau lagu terbaru you ke? Seperti sekarang bukan hanya pihak museum dan saya juga bekerjasama juga dengan Tourism Johor. Banyak pihak-pihak korporat yang inginkan kelainan di mana melibatkan orang-orang industri supaya boleh memperluaskan mesej ataupun apa saja kehendak yang mereka ingin sampaikan kepada publik. Ajang Alam mungkin boleh cerita sikit persediaan untuk ke Afrika ni. So far kami dah baru habis selesai latihan intensif di rumah saya. Selama 2 minggu kami buat diving dan juga menyelam. Alam dah pack dah, awal-awal. Daripada segi fizikal, kita orang dah standby lah. Hari-hari kita main pingpong kan, main pingpong. Mental, yes. Kami dah sedia, jom. Persediaan Fair Factor sebenarnya lepas bootcamp hari tu semua masing-masing cakap nak workout lah, nak belajar berenang lah semuanya. Tapi bila saya balik Sabah, saya tak nak pressure diri. Sebenarnya honest, secara jujur, saya tak buat apa-apa pun balik lepas 3 minggu. Persediaan. Ada ke kita bersedia? Kita orang ada training sama-sama. Hopefully akan do well. Sebab apa? I tak nak bagi malu dekat I punya coach. Coach I ni seorang yang amat disegani. Kalau boleh kita tak nak bagi dia malu lah. Persediaan sikit-sikit dah buat lah. Saya train ambil tikus letak kat sini kan. Kat dada. Lagi ular. Lepas tu berenang. And then ada main bola sikit di situ lah. Rasa macam persaingan sengit tak? Rasa macam tercabar tak? Tercabar juga sebab semua aku tengok tegap. Ada yang badan besar. Harap badan dia besar, lagi besar rambut dia. Perasaan tu gentar lah. Kami berjaya join competition ni dan kami dapat rasa benda yang baru lah. Memang gentar dengan kontestan. Kita tengok ramai yang sekarang badan-badan dah tough. Badan tough tak semestinya dia kuat. Kita dapat tahu yang Ajak ni merupakan seorang tentera dulu. Memang you punya ketahanan fizikal tu memang dah ada. Sejauh mana keyakinan you rasa you boleh menang lah bersaing dengan peserta-peserta yang ada ni? Kalau dari segi fizikal, saya ingat saya dah kuat sebab bila saya datang saya cakap, oh saya Navy, saya boleh beat ni diorang ni. Tapi bila saya datang, cuba tengok berapa ramai lagi yang badan berketul-ketul lebih daripada saya. Tapi dari segi fizikal, saya rasa tak ada masalah lah. Cuma yang beat saya mungkin Dr. Faiz dengan Jihan Miskin lah. Siapa agaknya pesaing yang paling tercabar sekali dalam Fear Factor ni? Jihan
miskin. Ada 2 orang duduk pajak dengan Faiz. Orang Askar, mental dia mungkin kuat lah. Dari segi fitness, Faris dengan Hakim satu tim yang kuat. Dari segi mental, Elvira. And then partner dia pun power, Ajak. Sejauh mana rasanya boleh bertahan dalam Fear Factor? Kalau rasa lah, final. Confident. I have confidence in my partner. I have confidence that we will do our best. Yang paling penting, kita akan cuba yang terbaik. Apa-apa saja cabaran yang diberi, kita langgar. Ini gua, babe. Apa ni, Masya? Dah start dah. Terima kasih kerana masih lagi menyaksikan Apa. Kau haus hari ni? Kau jadi orang lain lah. Sebab I stres ramai gila orang hari ni. Tak apa. I lupa masak Anggap lebih itu semua sikit. cabaran. Faham. Bukan masalah. Ya. Yang penting, episod lepas kita ada menjanjikan kepada anda semua Rockaway Festival Concert di Sepang. Ya, tentunya kalau minggu lepas kita bagi anda tengok sidang medianya, tentunya hari ini kita bagi tengok konsert je. Dan pada hari yang sama juga ada juga rock concert juga, Rock Fest Malaysia yang diadakan di Bukit Kiara. Jom kita tengok mana konsert yang paling best, yang paling rock. Kau haus hari ni? Mesti diorang macam dilema nak pergi mana kau satu minum konsert. air dekat set? Air mineral je pun. Okay guys, we have Set Your Goal with us here for the first time. How do you find this Rockaway Festival? It's awesome so far. We're very excited to be playing it. Lots of songs, an hour's worth of songs. So I hope you like it. We're coming from a 2-month European tour, so we're really sharp, you know. We've been playing every night. We're really, really tight. I'm gonna try to do a real energetic set. I love energetic sets. Don't talk too much. I don't know your language anyway, so I can't really talk that much. So let the music do the talking and play a lot of great songs, and have fun with the crowd. It's gonna be. It seems like it's a really good festival, very organized. So far, everything is going great. Kalau tiada yang lama, macam mana nak ada yang baru? Saya sekarang berada di konsert Rock Fest 2012 yang mana 5 kumpulan rock legenda akan beraksi malam ni mempersembahkan apa yang mereka ada untuk penonton-penonton yang sentiasa menyokong mereka. Persembahan siapa yang korang tunggu-tunggu ni? Semua, 5. Ekspedisi fanatik gua saya lu ekspedisi. Macam mana abang boleh tengok crowd yang ada tadi bang? Awesome, memang tak dijangkai. Semua terhibur lah katnya. Malam ni memang ada sambutan lah. Maknanya rock ni masih lagi diminati. Untuk yang second set kita ada lagi 6 lagu. Saya akan ada jam lagi 1 lagu dengan Ling Arati Blade untuk second setnya. 5 lagu lagi. Tengok lah, diorang nak minta lebih. Awi baru lepas perform 9 lagu. Terus one shot dia bagi. Walaupun kita tengok kaki dia ada berbalut ni. Sebab apa bang? Boleh cerita sikit bang? Victoria kat Singapura belah kiri. Konsert Double Trouble. Sekarang belah kanan pula. So saya mungkin ada internal problem ke apa-apa ke saya tak tahu lah. Walaupun sakit masih lagi perform dengan bagus kat atas stage tu. Saya akan sentiasa bagi apa yang saya mampu untuk audience, untuk fans Wings. Saya akan cuba buat yang terbaik untuk diorang walau saya dalam keadaan demam ke ataupun sakit. Tapi hari ini saya minta maaf banyak-banyak sebab saya rasa hari ini hanya 60% yang saya boleh bagi untuk fans saya. Minta maaf, kaki saya tidak berapa mengizinkan untuk saya melompat lari kan. Jadi saya terpacak di satu tempat. Malam ni apa lagu-lagu yang Left Handed akan bawakan? Sudah pastinya lagu-lagu yang kami nyanyikan adalah lagu-lagu nostalgia lah. Lagu Alam dan Pencipta. Banyak lagi lah lagu-lagu yang saya jarang nyanyi. Tapi malam ni saya akan nyanyi insyaAllah.
Alright, kawan-kawanku dan juga segala orang-orang yang menyaksikan Propaganza. Jap, kenapa hari ni macam hari sengal kita? Bukan apa, sebab kita ada seorang tetamu. Tetamu ni dia bawa dia punya. Balik. Kau bawa owner kat sini balik. Kejap, sabar. Okey, dah nampak kan apa yang jadi kan? Nampak tak? Kita kembali selepas ni tak boleh. Tak boleh. Macam rensuk sangat hari ni. Air. Pribadi ni saya tak nak komen lah. If that is your point, I'm okay. Capek. Karena sudah tua. Cuba teka apa ini? This is KLCC building. Inilah jambatan ni tu. Ya, anda sedang menyaksikan Propaganza. Terima kasih Nabil, selamat datang ke Propaganza. Selamat datang Nabil. Terima kasih kerana menyebut saya ke Propaganza ni. Kau memang suka caras kita orang kan? Tak ada niat pun. Nawai tu I tak ada kena mengena langsung dengan perkataan caras. Tinggal lagi program I lebih baik aja itu je. Oh, ada program. Ada. Memang ada nak ni kita orang ah. Cuba cerita sikit. Okey. Cuba cerita sikit. Tak lama lagi. Ya. Ataupun senang dipendek dengan cerita Selasa depan bersamaan dengan 30 Oktober jam 10 malam kan? Bukan 10.30 kan? Kau lupa program meletup kau tu. Sianlah kau. I cakap yang 10.30 tu yang salah. Kesian. Dia pukul 10. Kesian sebab tak ingat. Belum apa-apa. Macam mana nak caras kalau lupa? Actually. Okey, bagi dia cakap. Actually, okay. Dalam kontrak 10.30. So, I datang pukul 2 petang. Macam mana? Dia suruh rehearse lah apa dah. Dia suruh rehearse. Okey. Apa nama program kau tu? Apa nama program kau tu? Meletop. Asal meletop? Kenapa tak meletup? Sebab kita menjual sabun TOP Top. Manalah aku tahu dah nama dia Meletop. You seorang ke atau ada pasangan macam I ni? Macam kita orang ke, dia dua bas orang ke ke, tak? Macam kalau I dia bas ke tak? meletup sangat kan? You all je nak pairing. Habis I tengok aja you pairing. I dengan Nilofa. Oh, dengan Nilofa. Oh, hands atas marah. Dan Nilofa. Ni program kau ni berkonsep ke apa? Adakah sama macam Propaganza ke ataupun macam program-program gosip yang sedia ada? Okey, kita sama dengan MasterChef. Oh, MasterChef. Tak adalah. Kita ada gosip sikit. Tapi kita ada parody. Kita ada carta muzik. Kita ada carta filem. Oh, semua carta lah. Kita ada buat, kita seronok kat sana. Kat sana kita enjoy. Ada tu tak Kak Su? Kak Su pun ada. Kak Su yang kerja kat Ria tu. Samalah. Lepas tu ni FM ni apa hal Cani kenapa? Saudara dekat Su yang kerja kat Ria tu. Okey, faham. Okey, sajalah nak bagi tahu. Show kita orang ni happy, macam relax dan kita orang dibayar dengan harga minimum. Wow. So nampak? Better you all submit we all nampak? All. Dan kita ucapkan gulang kepada Nabil dan juga apa tadi? Nilofa. Kita propa dengan Awan Dania. Awan Dania akhirnya dibawa ke layar perak. Trailer pun ada buat pelancaran. So mungkin Rashid Sibi boleh komen sikit pasal benda ni. Cerita Awan Dania ni dia lebih kepada romantic love story dan juga sesuai untuk sisi keluarga. Macam mana Firefly boleh bekerjasama dengan tayangan Unggul untuk menghasilkan Awan Dania The Movie? Pada asalnya Awan Dania kita dah buat secara series dulu. Apabila kita dihubungi oleh tayangan Unggul, saya rasa itu salah satu cara untuk kita mengembangkan saya dan menjadikan movie sebagai salah satu cara untuk kita bekerjasama. Konsep dalam Awan Dania The Movie ni, plot pencerita dia berbeza ataupun masih lagi sama dengan Awan Dania The Series tu? Jauh beza. Saya dulu berbincang dengan dia orang, kalau kita nak ikut The Series, besok bila The Series tu stop, macam mana? Bila saya ubah balik cerita tu, itu yang dijadikan Dania saja. Dania is the main lah. Bila cerita ni dia tayang bila-bila masa pun, orang masih lagi boleh relate. Sebab cerita dia bukan family dia, story dia, kawan dia, apa semua tak ada. Dia cerita pasal dia. Dania is still Dania. Dia masih lagi watak yang sama, cuma direction yang lain. Abang Rashid cuba bawakan dari sisi emosi dia, di mana Dania dah dewasa, tapi perangai kebudak-budakan, tapi dia teringin nak berkahwin, dia teringin nak jadi wanita yang cantik, dia teringin. Banyak siri yang disiarkan, yang dijadikan filem tak jadi. Pasal apa? Pasal dia orang tiru sama macam siri. Kalau betul sama macam siri, lebih baik dia orang tengok TV. Apa dia orang nak tengok filem? Semasa penggambaran filem ni, mungkin ada cabaran-cabaran yang mungkin boleh kongsikan kepada penonton kat luar sana? Kalau kita travel, kita masuk kapal terbang, dia seronok, sejuk, semua ada aircon. Tapi kalau berlakon, dia lain. Dia kat dalam suasana kapal terbang tu sangat panas, sangat berkepam, sangat macam-macam
Wow, ada. Itu antara benda yang kelakar yang saya dan juga kru dan juga pelakon lain tak boleh lupakan lah. Jangan lupa saksikannya di Pawagam. Bila? Nanti saya update. Saya tak tahu lagi bila. Nanti saya salah cakap. Tunggu. Tanya sama Pokok apa pasal itu Saturday Night Fever suruh goyang. Nanti itu Pokok suruh jawab. Secara ringkasnya, Apa Celok Tok adalah sebuah cerita pasal budak-budak motor yang mempunyai impian, yang ingin diberi peluang untuk mereka dilihat sebagai yang lebih positif. Alamak. Tan Lediana mungkin boleh cerita sikit watak secara ringkas dalam filem Apa Celok Tok. Laila ni adalah seorang wartawan. Dia terpaksa mencari satu cerita yang betul-betul Jadi cerita yang tu adalah berkaitan dengan Hazamah. Watak saya dalam Apa Celok Tok ialah sebagai seorang pemuda golongan sederhana yang ada bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Okey, watak saya seorang remaja yang dinamakan Tapai. Dia ni hanky-panky. Dia ni menggelabah. And then dia cepat belagak. Tapai adalah satu karakter yang fun to play with. So hopefully it's a fun character to watch. Apa pengalaman yang dapat? Macam mana saya nervous dalam nak nyanyi tu, macam tu lah saya nak berlakon. Dia kiranya memang dah biasa lah dengan kamera juga kan. Fight dialog, menghafal dialog tu je. First, second day tu memanglah nampak dia macam nervous kan. Dia nervous. Nak rehearse banyak-banyak kali kan. Kita pun pernah macam tu pada satu ketiga dahulu. Kita tahu apa perasaan orang first time berlakon macam mana kan. Saya agak teruja untuk bekerja dengan Hazamah bukan kerana bekerja. Dia cakap ke kat sini? Minat dia lah. Aku minat kat kau tau Hazamah. Hazamah adalah satu aktor yang natural. Saya had fun dan saya rasa sangat besar rahmat saya dapat bekerja dengan Hazamah. Dengannya hatiku terasa luar biasa. Kepada anda semua, jangan lupa saksikan Apa Celok Tok Bila Cinta di Atas Star di Pawagam berhampiran anda. I just hope if you like it, just enjoy it. If you don't like it, also enjoy it. InsyaAllah, saya suka sangat. Saya berharap sangat kalau filem ni jadi filem box office. Kita dah masuk. Tak payah nak ya sangat. Ai. Ai apa cerita ni? Okay, thank you all sebagai I datang sini. Okay, I nak okay, you. I stylista ke oops? Okay. You lain semua you okay, baju okay, seluar okay. Tapi I nak oops, you satu je. Poket you ni dekat depan pula dah kenapa? Lepas tu poket ni dekat belakang je takut orang seluk you depan ni. Okay, yang lain semua okay, itu je. I oops you. Masya you. I confirm stylista sponsor, okay? Okay, Masya memang cantik lah kasut putih wardrobe. Baju sponsor Baju wardrobe okay, cantik kai wardrobe okay. You semua okay memang stylista tapi I nak oops you satu je. Perangai you teruk. Itu je, lain semua okey. Apa kaitan fashion dengan perangai? Kau kena ada. Kau balik. Dah, jangan ada. Kita proper. Lagi apa yang tak kena dengan dia ni? Ada I nak oops diri I boleh. Boleh, go. Seringkali kita menonton filem dan drama seram dengan solekan yang cukup menakutkan. Tetapi hari ini pada majlis pelancaran produk kosmetik Menar pada Jepun, kita ingin melihat bagaimana solekan seram boleh melahirkan penampilan seorang itu masih lagi cantik, elegan dan juga stylista. Amber Chia, cantik baju hari ini. Hari ini Amber pakai Jasper. Dia punya dress code adalah Elegant Halloween. Saya sekarang bersama juru makeup profesional Monica Lee yang sangat berpengalaman tentang solekan, sama ada solekan biasa, solekan menyeramkan, solekan untuk filem-filem hantu. Dia adalah expert. Dia adalah pakar dalam bidang ini. Okey, you nampak different hari ini. You tampil dengan makeup gothic. Because of the Halloween party today, I buat sikit gothic lah ya. You adalah pelakon filem hantu gangster. Susah tak untuk you membawa watak hantu cantik and then menggunakan makeup? Makeup macam mana yang digunakan? Dia punya makeup memanglah yang macam biasa punya Amber, tapi ada eyeliner yang panjang sikit merah, lepas tu rambut yang merah. Hari ini Amber tidak nampak ciri-ciri hantu di wajah Amber. Macam mana untuk menghasilkan makeup horror yang betul-betul menakutkan? Apakah tips-tips yang diperlukan? I think it's more about the eye. Memang everyone know the black lip also is a keyword. If you keep the black eyes dengan the black lips, this is give you very gothic, gorgeous, at the same time fashion. Halloween basically is people already dead. Of course, some people still want to keep the beautiful side of themselves. Hari ini Amber menggayakan hitam dan gold. Penampilan Amber memang sangat-sangat stylish malam ini. Penampilan Monica hari ini pun tak kurang hebatnya. With this bladder, it's a sophisticated with a skirt and a stocking, but I want to have a little bit rock style in the jacket. So
is a compromise with it. Penampilan Monica malam ini daripada ujung rambut ujung kaki sangat-sangat stylista dengan tema hantu seram yang seksi tapi masih lagi cantik dan menakutkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Ya, itu dia stylista. Terima kasih kepada Ai. Nabil, kau siap lah. Habislah you, Nabil. Alright. Macam yang ada dekat kita sekarang bukan Nabil. Bukan Nabil tapi Keros. Keros Nazri. Susah nak sebut Keros ni. Kau memang. Bukan Keros. Bukan kurus? Itu kebab. Kurus aku. Kebab. Oh, okey. Okey, tentunya Keros Nazri adalah salah seorang calon dalam kategori artis baru terbaik di Anugerah Industri Muzik yang ke-19. Yang mana dalam kategori itu bertanding dengan siapa tu, Keros? Kita ada The Malayan, kita ada Mojo, kita ada Steven Rahman Huge dan kita ada Salam Music. Okey, semua nama-nama yang kita agak familiar. Dan macam mana agaknya harapan awak rasa boleh menang ke untuk kategori artis baru terbaik yang M19? Dah lah bertanding dengan orang-orang yang Steven Rahman ni tu. Mojo tu. Juri lebih mengetahui lah. Ya, juri lebih mengetahui lah. Ada 57 orang juri. 57 orang juri. Alright. Kalau ada rezeki adalah klise. Okey. Klise sangat. Okey, dan pada anda yang tak tahu, Keros Nazri sebenarnya dikenali dalam satu rancangan yang ada dekat Astro dulu iaitu Keynote. Dulu buat lagu Suatu Hari kan? Suatu Hari Nanti. Sepatutnya Alia nyanyi, kenapa tak suruh Alia nyanyi? Sebab saya rasa saya nak nyanyi sendiri. Oh, kelah! Kan? Tamak. Cuba nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Tersentuh hatiku bila terfikirkan kamu. Itu dia. Kalau 57 orang juri rasa-rasa Keros patut menang, tanda-tanda lah. Tanda lah. Amin. Okey, tahniah dan juga selamat berjaya. Good luck. Okey, dan selanjutnya kita ada cerita apa? Kita ada macam-macam cerita dan kita kembali selepas ni Propaganza. Artis international konon hatui. The way we learn mungkin macam-macam cara. Dua-dua terdampar di sebelah kanan jalan, laluan laju kan. Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Propaganza, sepertikan gosip yang hangat menyengat. Ya, cerita pasal filem. Filem Tycoon mengisahkan tentang dua kawan baik yang bergaduh. Lepas itu kena tahan polis Something like that lah. Dan tentunya filem Tycoon ini dilakonkan oleh adik-beradik juga. Angah dan Alung juga dan Alung. Angah Raja Lawak. Jom kita propa. Malam ni kita akan perang besar dengan Sarip. Malam ni aku nak tengok korang berdua ni yang kononnya baiklah berendam. Kulit awet aku tu kalau koyak je sikit, kau siap. Adik orang baik ke? Sudah siap? Sayang-sayangkan Mami. Ya, itu dia. Lakonan Alung dan juga Angah Jalawa. Kalau anda tak sempat nak tengok dekat wayang, anda boleh saksikannya di Astro First. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita bersama-sama dengan barang antik kita. Barang antik kita. Tapi saya nak ingatkan, jauhkan diri anda dari TV tapi jangan off TV. Itu je. Okey, kita tengok sekarang katanya. Berapa? Kau pakai pink hari ni. Tak baik cara aku. Diva The Gedi hari ni nak shopping kat Central Market. Oh no. Hello everybody, how are you? Oh, where are you from? That's not on. Oh, South Africa. You love your friend, huh? Where are you from? Philippines. I like you. You like Malaysia? Beautiful. And you are also very gorgeous. Manalah semua laki-laki busuk. Hey gadis. Itu lagu siapa? Rosa. Okay, how are you? Big hand to Central Market. Katanya. Lah, why are you laughing? Creator of the week. We would like to inform that if Chang Ho is officially shut down. Itulah berita sedih daripada Amy Search. Mak kenal Yuna? Kenal. Mak ikut saya katanya
Alamak ni lembut je. I want to tell you about penerbit Jongang Halimah Jongang. Tercengang perempuan Jerman ni. You know what happened to this lady, Cik Ta, you know? Lepas dia dituduh berbogel, dalam video chat, this is the statement. Kami tak tahu pun apa-apa pasal video chat. Kami bukan faham pun. Lagipun, kami bukan muda sangat nak buat video bogel lagu tu. Where are you from? Philippines. Oh, I thought you Malay. Sorry. Katanya. You like me? My name Baby. I like you, baby. Penerbit dia tu nama Aida. Dulu dah kahwin dengan si Ameng, bercerai, ada anak 2 orang. Sekarang ni tuntut cerai dekat kod dengan lelaki yang nombor 2 ni, ada anak seorang. Statement maut daripada Aida ni, penerbit sensasi, dia kata dia terik kahwin lagi. Oh, coy! Dia bukan apa. Kau tahu Datin Umi Aida. Datin Umi Aida ni bukan apa. Dia rasa malu sangat dengan Tun. Baby AA buat konsert di depan Central Market. Yang penting, Baby AA buat hal lagi. Kalau kau berani, kau samanlah Baby AA. Why bother? Katanya Rosa sebelum berangkat ke Tanah Suci, rasanya takut apabila saya pulang dari sana nanti, adakah saya akan menjadi lebih baik? Oh, Rosa, kamu kirim salam dengan Rosa. Bilang sama Rosa, jangan bilang begitu. Tuhan amat menyayangi hamba-hambanya. Katanya. In India say what? Katanya. In India is what? Soleh. Katanya. Kata Cik Ta lah. Kami rasa mungkin kes pelanduk 2 serupa. Sebab Lani Madam ramai perempuan dengan pondan, I tell you, muka semacam kami. Tu mereka ingatkan Cik Ta tapi bukan kami. Kami tak buat video bogel. Yuna, peminat-peminat dia kutuk dia. Era Fazira suka kepada, bukan reject, suka kepada Lisa Surihani. Pandai-pandai je kau reject. Lepas tu tup. Tiba masa Sofia Jane suka kepada Eja katanya. Jadi Datin Umi Aida ni bukan apa. Dia rasa terkilan dan sungguh segan dengan Tun. Kejap-kejap nak kena call Tun, nak beritahu bahawa ada perubahan. Katanya. I love you. Ada artis ni bukan lagi coklat kelas A tau, tapi coklat kelas C. Artis ni punyalah perasan, kan, dia boleh call organizer event ni nakkan VVIP pass untuk tengok satu event ni. Lelaki je berangan nak VVIP seat. Artis international konon Hatui. Dia kata menyanyi pun pitching dengan lenggok ke laut. Buat show satu event baru ni si Yuna tu. Macam mana boleh dicop sebagai penyanyi antarabangsa? Kesian tak Yuna kena kutuk? Kesian tak? Kesian. Oh, kau faham rupanya cakap aku. Kesian, aku tak faham. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Itulah katanya. Jom. Ayah, budak-budak. Sorry, kelas dah habis. Okey, I nak. Oops. Tak, salah bual. Ni, kita nak cakap pasal Johan Asari. Kemalangan katanya dengan siapa tak tahu. Lepas tu, Tante Krisdayanti dah 7 bulan mengandung. Bini kau mengandung dah berapa bulan dah? Tak tahu dah. Berapa? Dah, tak perlu. Balik. Okey, I nak. Bini dah cari, balik. Kita dengar cerita Johan baru-baru ni mengalami kemalangan sebelum pergi ke sidang media sebuah majlis lah. Pagi tu saya dan Nabila Huda ada photoshoot. So kami bergerak sama-sama lah. Habis photoshoot dalam tengah hari, kami bergerak ke Hartamas. Dari Hartamas tu nak bergerak ke majlis, berlakulah insiden tersebut. Lepas pada tol Pencalaling, saya tak dapat kawal kenderaan saya. Saya bawa waktu tu 60 je. Tapi kenderaan saya berpusing 360 darjah. Yang depan saya dapat elak yang tengah saya. Tapi malang nasib saya tak dapat elak kereta yang sebelah kiri, dan kereta yang sebelah kiri tu pun sama terpusing 360 darjah juga. Dua-dua terdampar di sebelah kanan jalan, laluan laju kan. Alhamdulillah tak ada kemalangan jiwa yang berlaku dan saya bersyukur sangat-sangat. Selain daripada kejadian itu, saya dapat orang kata pengalaman baru dalam
kehidupan lah. Saya cedera tak apalah sebab itu kecuaian teknikal yang kecil dari diri saya. Jangan Nabila cedera sebab dia penumpang. Alhamdulillah Nabila tak ada apa-apa, selamat. Kalau tak silap saya itu adalah tempat berlakunya kemalangan, tempat yang sama berlakunya kemalangan Hafiz 2 tahun yang lalu. Itu pun saya dapat tahu daripada rakan artis juga. Terkejut saya. Saya lepas pada pelanggaran tu, saya yang bergegas keluar jemput kakak itu. Rupanya dia seorang peguam. Saya terus pergi, saya cakap minta maaf dan dia maafkan saya. Tak ada apa yang berlaku. Perkara diselesaikan secara profesional. Alhamdulillah segalanya berlangsung dengan aman dan damai. Hari ini kereta kami kedua-duanya dah berada di workshop. Krisdayanti mungkin boleh cerita sikit sekarang sudah hamil berapa bulan? Ini kehamilan saya yang keempat. Wow. Sudah 7 bulan Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga tetap bisa menjalani tugas sebagai orang tua tentunya. Karena hari-hari saya sekarang kan lebih ke parenting. Kalau menyanyi once a while, lihat kondisinya dan juga izin dari suami dan berangkat aja kalau udah dapat izin. Macam mana kesihatan you? Jelas sebab dah 7 bulan masih lagi mampu untuk menyanyi dan juga siap menari di atas pentas. Ya, mungkin itu yang dibilang baby dragon ya. Karena dulu saya ingat anak saya yang kedua, Azriel, waktu itu saya masih menyanyi sampai 9 bulan. Mungkin itu adalah ya kekuatan. Ya, insya Allah dia menjadi baby boy yang sehat, lancar, kuat, memberikan power untuk mamanya. Baby boy sudah scan ya? Insya Allah baby boy. Jadi saya punya 2 pasang. Sudah selesai tugas. Saya tinggal membesarkan, tinggal mengisi dengan ilmu, pendidikan dan akhlak yang insya Allah baik. Sudah ada nama untuk baby boy ni? Masih rahasia, tapi saya dan suami sudah berkompromi untuk mengambil nama dari berdasarkan kekuatan dan juga raja. Macam mana perbezaan pregnant kali ini dengan yang sebelum? Capek karena sudah tua. Sahabat baik you sendiri, Datuk Siti Nurhaliza masih belum lagi pregnant. So mungkin you boleh kongsi sedikit tips dengan dia. Saya bilang sama Siti, anak-anak Datuk K juga adalah titipan Tuhan yang memang harus dia jaga. Memang belum datang aja suratnya dari atas gitu. Jadi saya bilang gak usah terlalu berpikir yang macam-macam. Jalani hidup karena sudah dapat banyak kenikmatan yang lain. Mungkin boleh ambil baby kecil buat pancingan aja. Selamat Raya Adha. Okey, sebenarnya kumpulan 15 ni dah lama kami tubuhkan untuk kita cuba untuk siapa katanya. Siapa ni? Tak kenal. Apa hal ni? Keluar. Apa? Bini carilah, bini cari. Kau ni bawa owner. Sebenarnya saya nak bagi tahu satu rahsia. Dia ni adik Ari. Alright, kita bersama dengan kumpulan 14 dan tentunya mereka tercalon dalam kategori apa tadi? Kategori vokal berkumpulan terbaik di dalam lagu. Panjang kita di AIM yang ke-19 dan ceritalah macam mana harapan korang dalam kategori yang mana berapa orang lagi tercalon dalam bulan ni? Dalam kategori ni. Aku dah bela dah habis kau pasal ni. Okey, sebelum tu sebenarnya kami amat bersyukur sebenarnya dapat dicalonkan dalam kategori ini. Dan antara yang tercalon, Aris, kumpulan Firdaus, Jax4, Slick dan Ramlaram. Lagi seorang siapa? POP. Yes. Dahsyat. Dan Masya ada nak cakap apa-apa? Korang macam mak-mak dah kat depan. Dan tanya, apa expectation korang? Korang rasa korang confident ke menang? Soalan pandang. Kita orang menang tu memang ada lah kan. Cuma kita orang tak beri harapan yang tinggi. Kita orang berserah pada takdir. Kita ucapkan tahniah kepada Al-Fatih dan Selamat Berjaya dan sebenarnya you adik ke abang Ayali? Okey, kita profile. Sekejap, tolak mak. Tolak mak ke sesuatu. Silence is the best medicine. Benda ni baru 2-3 bulan je pun. Saya tak pernah buat apa-apa statement apa-apa tentang peribadi. Bausan lah hai. Bausan dari Propaganda ni 104 untuk meletup Selasa depan. Kita ada tetamu undangan. Kita ada Black Mentor. Okey, aku nak SMS. Peluk ke? Aku nak SMS Rakim. Rakim kenapa? Tak, lepas tu yang best dia, Propa. ada Farid Kamil dan Diana. Kenapa Rakim buat kita orang macam gini? Kau SMS ke apa tu? Viber. Ramai juga peminat nak tahu tentang perkembangan terbaru Fazura. Since you buka House of Doll tu je dah senyap, tak ada lakonan. Ada berlakon, baru habis filem Kami Histeria. It was fun doing that and then sibuk dengan House of Doll. Kita baru saja dengar cerita ni tau. Jadi kita nak tanya tuan punya badan sendirilah kan. Kononnya Fazura ni dah berkahwin. Ha? Tak tahulah suami saya kat mana cari dia kejap. Farid, itu suami saya. Come darling, we're married, right?
Yeah, see my husband over there. Okay. Saya rasa cerita-cerita peribadi ni saya tak nak komen lah. Saya rasa saya tak consider diri saya sebagai seorang artis. Saya consider diri saya sebagai seorang pelakon dan saya menghadkan cerita peribadi saya. Dan sebelum ni pun saya tak pernah buat apa-apa statement apa-apa tentang pribadi. Saya pun tak pernah cakap saya ada boyfriend. Kahwin? Really? I don't know. Sebenarnya tentang soal pribadi ni macam-macam lah orang cakap ni, cakap tu lah. Biarlah orang nak cakap apa, orang nak cakap ni, cakap tu. Suka hati lah, it's okay lah. I mean, soal pribadi saya tu adalah soal pribadi saya dan saya amat menghormati soal pribadi saya. Kalau saya dah nak berkahwin, of course saya akan jemput peminat saya. Takkan saya lupakan peminat saya. InsyaAllah. Kalau dah sampai jodoh saya, InsyaAllah saya akan beritahu peminat sebab saya rasa ini semua urusan Allah. Jodoh, ajal maut, ini semua ketentuan Allah. Saya sentiasa berdoa untuk mendapatkan suami yang soleh, yang boleh membimbing saya, yang boleh membahagiakan saya. Dan kalau Allah kata ini masanya untuk saya berkahwin dan ada jodoh saya tu, maknanya Allah telah makbulkan doa saya. Bila ataupun di mana ataupun dengan siapa saya tak tahu. Kahwin tu akan datang. Saya rasa semua orang akan berkahwin dan just relax. Chill. Saya tak kahwin lagi lah ni? Tak tahulah suami saya kat mana. Cari dia kejap. Terima kasih kerana mendoakan. Dekat sikit darling. Ya. Terima kasih kerana mendoakan kebahagiaan kami. Bila kita nak timah anak? Saya rasa sebelum Lisa dengan Yusri lah. Betul, kita kena cepat. Kita kena cepat. Okay, see you later. Bye. As a personal, I don't know. That one, I think I leave it to Ty lah. Saya tak setuju sangat pun. Ahmad Idham dan juga Tayudin selalu bekerjasama dalam mana-mana filem pun kan, daripada Hantu Bonceng sampailah ke apa Celup Tok ni kan. Kita dengar baru-baru ini ada isu yang agak kurang menarik lah tentang anda berdua yang kononnya branding yang ditunjukkan daripada yang dicipta oleh Tayudin sendiri. Saya tak puas hati bila digunakan dalam filem Ahmad Idham sendiri. For me simple, as a company saya rasa saya tak boleh nak komen apa-apa pasal hal itu kerana bagi saya tak melihat langsung ke arah itu. As a personal, I don't know. That one I think I leave it to Ty lah. Bagi saya apa yang dia cakap, saya akan setujulah dan saya akan kata okay, if that is your point, I'm okay. Saya tak ada apa sangat nak boleh cakap pasal isu ni. Nak kata sampai ke tahap tidak puas hati terhadap penggunaan benda itu, saya tak setuju sangat pun. Kita create benda ni daripada Hantu Bonceng, penjanggahan itu benda biasa dalam bekerja. Kalau kita tak bergaduh dalam bekerja, kita macam fun ke tak fun ke, macam tak fun kan kerja kan. Benda tu sebenarnya lebih dibesarkan di luar. Dalaman kita orang okeynya. Kadang-kadang kita orang pun seronok juga bermain dengan isu-isunya ni di luar. Mungkin benda ini dilihat besar kerana ianya disampaikan oleh orang yang tak tahu apa-apa. Benda tu tak ada apa-apa. Cumanya we learn through the way we learn, mungkin macam-macam cara. Kadang-kadang pertelagahan dalaman, tapi apabila telinga-telinga nombor 3, nombor 4, nombor 5 kan, yang mendengarnya yang tiba-tiba havoc-kan benda tu, kadang-kadang kita rasa macam aku dengan dia memang kita ada pertelagahan daripada sudut few things, tetapi taklah sebesar mana yang digembar-gemburkan dekat luar sehingga orang-orang pihak-pihak lain yang akan lebih sibuk nak campur tangan. Macam inilah saya rasa ramai sangat orang nak menangguk di air yang keruh. Bagi saya it's a learning process to me, to Ty, supaya lepas ni kita bisik-bisik je lah Ty. Jangan gaduh kat luar lah, kita bisik-bisik lah. Sebenarnya sangat saya belajar banyak sebab saya orang baru dalam industri ini, dan sekiranya daripada apa benda yang berlaku sebelum ini, kalau kata saya memang di satu tahap yang melatah atau apa kan, mungkin itu cara saya belajar. Apa cerita yang kononnya Ty nak mengeluarkan saman kepada Ahmad Idham kerana menggunakan tagline ataupun branding you? Tu mana datang tu? Tak ada datang pasal cerita pasal saman. Ini kita berbalik kepada orang-orang yang cuba menangguk di air yang keruh dia orang. You guys are free to menangguk di air yang keruh, tapi what I can tell you is kita sentiasa jernih. Yes, air kita jernih, air kita berkualiti. Tapi boleh teruskan menangkut di air yang jeruh, tapi jeruh pula salah. Nampak dah salah pasal you all, kita dah salah. Menangguk di air yang keruh. Just go ahead, but apa yang you akan dapat just bakteria. Tu je. Silent is the best medicine. Benda ni baru 2-3 bulan je pun. This is a show business. You know, we earn a living through show business. I mean through benda yang kita perform, artwork yang kita keluarkan. At certain level mungkin ada certain level yang mungkin saya rasa apa Celup itu sendiri satu tagline yang kuat, branding yang dah menjadi branding dan jadi satu fenomena. Mungkin ada satu okay Ty, yeah, you can be serious in this field. You know, punca rezeki kau dah datang. Itu dia kisah dua orang
yang sahabat sebenarnya yang ada something lah, ada something salah lah. faham tentang branding apa celup tu. Apa celup? Dan Nabil, sebenarnya Apa celup? kita dah dapat apa kata sepakat yang sebenarnya saya rasa rancangan awak yang meletop tu pastinya meletop. Okay, first of all, we all nak ajar dulu cara untuk pronounce meletop. Okay. Alright. Like this. Meletop. Oh, ada juga. Cuba abang zoom out. Zoom out. Cuba zoom out. Dah zoom out dah pun. Okay, ni zoom out Okay. Ikut. Oh, ikut. Meletop. Oh, macam tu. Yes. Top, bukan tu, bukan top, bukan tok. Tak ada. Biasa 1, 2, 3. Meletop. Tak tahulah, ada kanak-kanak riang lah kat sini. Tapi Selasa depan, 10 malam, saya dan Nilofa dan artis-artis jemputan. Dan tentunya kepada anda, jangan lupa untuk ikuti kami di twitter.com Fraser Muhammad pun boleh. Propaganzaria. Twitter.com Palang Propaganzaria. Dan terima kasih kepada Shoes mengelit tengok ni. Dia sponsor baju Alia Bustama. Okay, baik kata dan tentunya Alia kami Bustama tinggal nampak baju seksi je. Baju kita aurat pun ada. Sementara Ai nak propaganda dia, tadi kita tinggalkan anda dengan sebuah video klip daripada Shahizi Sam dan tentunya awak nak ni nak okay. atau kan Alright. apa yang Baju you okey, gelang you pinjau okey. Lain semua memang cantik tapi I nak video klip ni je. Tak baik. Video klip ni ada kena mengena tentang apa ni community service okey dengan Mami Slurp Shahizi Sam. Saya tinggalkan anda dengan video klip ni. Aku apa tadi yang tak kena? Ada air kisah. Ada apa-apa yang tak kena dengan aku? Okey, kau memang tak kena. Aku tak kena. Kau tak kena. Abang. See you next week. Bye. I nak diorang kerja. Bye. Saat indah untuk semua, nikmatilah bersama. Tua muda miskin dan kaya sama-sama meraihkannya. Saling berkongsi dan berbagi, tangan dihulur ikhlas dari hati. Jalinan mesra dipelihara, kemeriahan lebih bermakna. Saatnya untuk lukiskan senyuman, hapus semua lara. Ayo ucapkan syukur pada Yang Esa. Mari bersama Mami eratkan rasa sesama kita. Mana jua kita berada, walau di kota atau di desa, berbeza agama dan budaya, satu hati, satu jiwa. Saatnya untuk lukiskan senyuman, hapus semua